Kata abang ni design dia sebiji macam Bose Iguana Velocity. Okey, itu adalah salah satu mesin idaman juga favorite aku untuk mesin Bose Iguana Velocity tu. Cantik colour dia. Jadi jom kita tengok untuk season ni betul ke tak betul. Warna dia sama macam mesin yang abang ni kata. Jadi kalau korang beli kotak macam ni, korang akan dapat macam ada corak-corak karbon sikit kat situ. Okey, kotak dia pun kemas. Okey, tak ada langsung kemek. Okey, jadi dalam kotak dia macam ni lah korang akan terima. Okey, dapat plastik bungkusan macam tu. Lepas tu ada juga menu book. Tengok dia punya colour untuk mesin Commando Power ni. Sangat cantik. Dia punya sak bahagian remote line dia tu ada warna gold kat situ, ada warna maroon. Okey, jadi untuk mesin ni dia punya main strap dia 9kg. Yang paling penting sekali mesin ni, dulu aku tak berani nak bagi tahu dia punya kualiti dia. Tapi sekarang ni ramai yang dah pakai, memang betul-betul berkualiti. Okey, mesin ni boleh buat main tongman 6 kilo pun ada yang dah gasak, 5.5 kilo tongman pun ada. Okey, buat main air masin pun ramai. Ada yang naik siakap, lepas tu MJ. Buat main haruai, apatah lagi memang easy lah. Okey, mesin ni start drag dia ada clicker, warna cantik, tension knob cantik. Dia punya knob handle ada lambang komando untuk brand sister ni. Lambang dia cantik lah, lambang komando. Drag dia kuat. Jadi kepada yang berminat dengan mesin Commando Power, ratio 7:1, semua gila. Jadi kau boleh dapatkan